Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke The.My channel. Alright, dalam video ni saya nak test keyboard laptop ni. Jadi saya guna sistem web-based htsdl.com keyboard ni. Link saya letak dalam video description. Okey, saya akan enable dulu bunyi kat bawah tu lah. Click here to allow cool clicking sound ni. Alright, kita tekan. Saya naikkan sedikit bunyi speaker dia bagi kuat sikit. Okey, lepas tu boleh test lah. Keyboard ni tak kisah kiri kanan dulu, kanan kiri dulu, boleh, tiada masalah. Cuma laptop ni laptop Windows. Dalam laman web ni dia sebenarnya untuk test Chromebook keyboard. Jadi ada beberapa key yang tak sama dia tak ada macam dalam Windows laptop ni. Okey, bermakna komputer ni semua key dia berfungsi dengan baik. Cuma ada beberapa key yang tak sama dengan Chrome. Contohnya page up, page down ni tak sama. FN key dengan Windows button ni pun tak sama. Dan dua lagi atas tu home dengan N tak ada kan. Chromebook dia tak ada button tu. Yang tu kita kena test manual lah. Setakat ni yang button lain semuanya berfungsi dengan baik. Alright, itulah cara macam mana kita nak test keypad ataupun kekunci keyboard laptop.